Seterusnya saya ucapkan kepada anda kerana telah memenangi pertandingan pakaian tradisional bagi tahun 2025. Terima kasih. Hajilan terangkan sedikit apakah tema pakaian tradisional yang Hajilan pakai untuk tahun ini? Nama pakaian tradisional yang saya pakai hari ini ialah baju Merdeka Zulfikar. Yang perkataan Zulfikar tu merujuk kepada pedang legenda Ali Ibn Abi Talib, iaitu seorang tokoh utama dalam sejarah Islam. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Hajilan dan sekali lagi saya ucapkan tahniah untuk Hajilan. Terima kasih. Assalamualaikum Habria. Tahniah saya ucapkan kepada Habria kerana telah menangi kemenangan yang sangat banyak untuk tahun ini. Bolehkah Habria menceritakan sedikit tentang tema yang Habria pakai untuk tahun ini? Waalaikumsalam dan terima kasih. Pakaian saya bertemakan Orang Melayu Lama Merdeka. Saya memakai pakaian ini menggunakan batik kerana batik merupakan warisan tradisional Malaysia yang mempunyai tradisi tersendiri. Batik saya ini mempunyai 3 warna, iaitu merah, kuning dan biru. Biru melambangkan kedaulatan. Biru melambangkan perpaduan, kuning melambangkan kedaulatan, merah melambangkan keberanian. Saya memakai aksesoris seperti susuk sanggul, tali pinggang, gelang dan doko. Saya mendapat ID ini daripada pelbagai tradisional di Malaysia untuk menguatkan dan bagi masyarakat kita tahu bahawa masyarakat Malaysia itu saling satu Malaysia, sehati, sejiwa. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Habria dan sekali lagi saya ucapkan tahniah sekali lagi untuk Habria. Semoga anda terus cemerlang.